Tanah dia cukup besar, cukup luas. Ok guys, hari ni saya nak review sebuah banglo yang rare, yang klasik di Taman Maju Rapat Ipoh untuk dijual. Luasan tanah 60 kaki lebar dan 117 kaki panjang. Memang besar. Nak buat swimming pool, nak buat family day, nak buat kemah, nak buat homestay, nak tinggal di sini, tak ada masalah. Memang best. Jom kita ronda di luar kawasan rumah dahulu. Kita ada lebih kurang dalam 15 kaki lagi sini. Design yang klasik, zaman P. Ramlee punya design ni. Sekarang punya design memang tak dapat dah macam ni. Ini belakang rumah, lebih kurang 25 kaki lagi ada. Memang besar lagi. Di sini ruangan parking kereta lah. Nak parking di sini boleh. Parking depan sana boleh muat hampir 20 buah kereta dalam rumah ni. Rumah klasik ini seperti biasa mesti ada ruangan beranda untuk kita melepak santai di waktu petang. Petang-petang lepak minum air kat sini sambil melihat pemandangan tanah yang besar. Memang best, memang tenang. Okey. Dari luar nampak biasa, nampak macam setingkat, macam 2 tingkat macam tu. Tetapi banglo ni ada 3 tingkat guys. Yang tu yang bestnya. Design klasik. Level 1, level 2 dan level 3. Jom kita pergi tengok. Okay, jom kita masuk. Ini tingkat bawah. Ruangan tingkat bawah kita ada ruangan makan dan dapur. Ruang makan dan dapur. Ini adalah dapur rumah ni. Besar juga. Siap dengan kabinet dapur. Saya betok. Okey, kita ada 1 bilik dan 1 toilet lagi di sini. Ini 1 toilet. Dan sini ikutkan boleh buat bilik, tetapi owner ni dia buat store sahaja untuk di bilik tingkat bawah ni. Okey, kita naik ke tingkat 2. Tingkat 2. Okey, ini adalah ruang tamu rumah ni. Ruang tamu berada di level 2. Okey, ni kawasan ruang tamu dan kita boleh keluar ke beranda. Memang besar juga, memang selesa. Design lama. Dan kita boleh lepak petang-petang sambil menikmati keluasan tanah yang besar. Okey, di level 2 ni hanya ruang tamu sahaja. Bila tetamu datang, kita memang lepak di sini. Dan kita ada 1 level lagi, iaitu level ketiga. Di atas level 3 ini hanya bilik sahaja. Di atas sana ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Jom kita tengok. Okey, di sini kita ada master bedroom. Memang besar master bedroom rumah ni. Design lama. Bilik tidur utama. Luas. Memang selesa. Nak muat 2 family pun boleh lagi di sini. Dan bilik ini kita ada 1 toilet. Toilet pun besar juga. Dan kita ke bilik yang kedua. Ini adalah bilik yang kedua rumah ini. Kita ada 1 lagi bilik tidur di sini. Semua besar-besar. Dan kita ada 1 lagi toilet di luar sini. Pada anda yang berminat dengan rumah banglo klasik di Maju Rapat ini, sila hubungi saya dengan segera. Sementara hanya masih ada lagi. Okey, bye.